Assalamualaikum, selamat pagi, salam satu Malaysia. Kami sekarang berada di Turki, masih lagi di Kırıkkale. Harap pagi ni okey lah, harap dekat sempadan nanti semuanya berjalan dengan lancar lah. 7.35 pagi. Pagi ni kita akan berangkat ke Bulgaria. Kita akan pergi Plovdiv dulu. So daripada Kırıkkale ni lebih kurang dalam 3 jam 50 minit kalau tengok GPS lah. Nak menuju ke Plovdiv. Kita akan pergi Plovdiv dulu. Daripada Plovdiv kita akan pusing sekitar Plovdiv. Lepas tu baru kita akan ke Sofia. Dan malam ni kita akan menginap di Sofia, Bulgaria. So baru saja melepas di custom dan juga immigration Turki. Depan tu custom dan immigration Bulgaria pula. Lepas tu dah berjalan. Kita sekarang ni kat sepadan Bulgaria Turki. Nak memasuki Bulgaria lah. Ni kat dia punya sepadan ni, nak cek pasport dan nak clear custom. Okey, sekejap kita akan sampai ke Bulgaria. Okey, ni yang tadi tu polis. Yang ni dia punya immigration pula. Macam biasa lah, samalah, custom, immigration, polis. Okey, kita dah masuk Republic of Bulgaria. Nampak? Melepasi sepadan Bulgaria. Alhamdulillah kita baru saja melepasi Bulgaria dah lepas. Dah masuk dalam Bulgaria. Welcome to Bulgaria. Masih lagi tebal kabusnya. Aduhai, harap-harap tempat yang kita nak pergi ni tak ada kabus. Tidak ambil gambar ni semua tak nampak. Nanti semalam penuh lori semua. Nampak penuh lori. Tapi tak semua lori Malaysia je lagi. Okey, jom. Stay tune. 1 jam 40 minit. Okey, kita dah sampai di pekan Plovdiv sekarang ni. Kita nak menuju ke Old Town dan juga nak pergi yang teater punya tu. So ni lah pekan Plovdiv, Bulgaria. Okey. Old Town, kita dah sampai Old Town di Plovdiv. Tengah saya parking. Mana nak parking kita ni? Okey, kita nak berjalan ke Old Town dia. Cari parking tadi dekat sana, puas tak jumpa-jumpa. So kita parking kat sana, jauh sikit lah parking. Nak kena menapak lah. Tak ada parking dekat pekan dia, dekat Old Town. Mana lama. Sekitar pekan dia. Mana nak pergi ni? Tak ada bising ah. Wow. This one just
Tak. Hai, kita orang nak masuk dekat Ancient Theatre Bulgaria. So untuk family, 2 adult, 2 children, dia charge 10 leva. Okay, kita tengok Ancient Theatre. Hati-hati, be careful for sure step. Nah, nak dapat full sini. Dekat bagi tahu. Kita buat cerita. Ni tempat yang bersejarah di Bulgaria ni. Dia punya teater dia. Sini banyaklah yang orang selalu datang, pelancong-pelancong. Kita dah berakhir di tempat bersejarah ni di Bulgaria ini. Tempat dia memang cantik. Tak tahu lah nak gambarkan dalam YouTube ni macam mana, dalam video ni macam mana. Tapi tempat ni memang cantik dan sesuai untuk dilawati lah. See, keindahan. You will be my girl. Tadi kita orang lalu belah atas. Sebenarnya kena lalu belah bawah ni. Ruangan belah bawah dia. Kita lintas jalan atas tu. Marah orang. Patutlah orang pandang semacam je. Tak ada orang lintas. Rupanya ada laluan bawah ni. Kita dah sampai Sofia punya pekan ni. Kita sampai Sofia pekan. Kita nak cari kita punya hotel lah sekarang ni. Ni kita punya apartment. Kita sewa kat sini. Sekarang tengah masak ikan sambal. Ikan sambal instant lah. Banyak ikan ni. Ni kita punya ikan sambal.
Ikan sambal tu, nasi tengah panas. Masak air. Ini kita punya bilik. Okey. Ini bilik yang kedua. Ada 2 bilik. Okey, Bu. Okey, good. Okey. And then siapa dalam? Dania. Ini bilik satu lagi. Besar dia. Malam ni kita nak jalan-jalan sekitar Bandar Sofia ni. Nak tengoklah apa yang ada, apa yang menarik sekitar sini. Kita sampai tadi pun dah agak pukul 7 lebih malam. So dah makan, dah mandi semua, dah solat. Kita nak jalan-jalan sekitar bandar ni. Buaya. Kita sekarang ni dekat Bazar Christmas di Bulgaria, Sofia. Kira macam kalau kat KL tu kira macam apa tu, Jalan Tunku Abdul Rahman lah. Sekarang ni kan dia orang lagi 4 hari nak sambut Christmas. So ni kira bazar dia orang lah. Bazar dia orang berniaga. So tu Christmas punya ni. Nah, ni nak main pistol-pistol boleh lah. Pistol-pistol tembak-tembak. Kartun Papa Pig tu. Ni macam apa? Zaman kita kecil-kecil dulu lah main. Apa joget? Ya, macam lagi. Dia ada pakat kan? Kan. Live ah? Tengok. Ada. Ada konsert. Tengok jap konsert dia, layan jap. Ada tu kau bawa esok masak. Apa dia? Goreng makan dengan telur, tapi kan makan yang beli dengan roti lah, makan cacah. Yarın saat en geç 2'de çıkmamız lazım. Tahun ni kita Christmas dekat Bulgaria. 2025. Servis'ten sebep. Belgrade. O da 2 saat falan. Belgrad çok uzak ama. Belgrade. Jauh sangat dekat kota Kristi, tapi boleh sampai lah Servis'ten. Evet, Belgrad uçak. Hujan lah pula. Hujan batuk. Ngam. Balik lah. Hujan-hujan ni balik lah. Sejuk. Baru nak jalan-jalan. Baru nak jalan-jalan. Hujan dah pula. Okay. Pagi ni snow dah mula turun. Tapi tak lebat sangat lah snow. Sejuk sangat lah. Sekarang ni negatif 2. Kita nak jalan kaki menuju ke Alexander apa tu,
Alexandra pun lupa dah. Yang dekat gereja dia tu, daripada hotel kita lebih kurang dalam 1.2 kilo. Sekejap je, tak jauh pun. So kita jalan kaki lah. Sini parking susah. See? Persekitaran rumah-rumah orang apa nama ni, Bulgaria, Sofia ni dia punya ibu negara dia. Tapi nampak tak, nampak biasa-biasa lah, tak ada nampak ni sangat. Banyak bangunan pencakar langit. Macam begini je bangunan-bangunan ni. Tapi itulah banyak vandalisme. So ya, banyak orang terconteng. Mungkin persekitaran yang kita orang tinggal ni, tempat ni kot, tempat apa, tempat banyak orang vandalisme kot. Okey, jom jalan-jalan lagi. Okey, dah sampai gereja dia. Dia punya gereja pun bentuk semua dah macam apa macam kubah masjid kan. Sebab di antara yang tempat yang apa, yang bersejarah lah. Apa slow sangat Syah? Ini dia punya patung tugu dia lah. Apa nama ni, Alexander apa tah pahlawan dia lah. Okey, ni gereja. Ini pun katanya pejabat kerajaan, aku tak sure lah. Ni semua bangunan lama lah dekat sekitar Bulgaria ni. Kita nak pergi yang belakang tu, yang kuning tu, kubah emas tu. Okey, jom. Okey, kita dah sampai dah di tempat sejarahnya. Di sinilah tempat dia, tengah-tengah bandar Sofia, Bulgaria ni. Apa dia punya ibu negeri dia, ibu negara lah Sofia ni, ibu negara Bulgaria. Okay, inilah dia Patriarchal Cathedral of Alexander Nevsky, yang terletak dekat Sofia, Bulgaria ni lah. So benda ni adalah salah satu apa ortodok terbesar di dunia tau. Bangunan ortodok dia punya, Kristiannya lah. Berikut apa nama ni, dia asal usul jadi apa benda ni, dia sebenarnya dia didedikasikan untuk Alexander Nevsky ni, sebab dia seorang pahlawan nasional lah yang apa tu, ortodok Rusia pada abad yang ke-13. Bangunan ni dia dibina pada tahun 1877 hingga 1878, yang membawa kemerdekaan lah kepada Bulgaria daripada apa, kerajaan Uthmaniyah. So pembinaan ni bermula pada tahun 1882 dia start buat, tapi dia kebentukannya dimuktamadkan pada tahun 1904. Dia siap, orang kata apa, itulah. Jom kita tengok dulu. Di dalam gereja dia. Kita cuma tengok je lah. Ini masjid. Apa dia? Dulu masjid.
Okey, kita sekarang ni nak menghala ke Bansha Masjid. Salah satunya masjid yang masih digunakan lagi di Sofia ni. Sejak lama lah, zaman-zaman kerajaan Osmania. Oh, salji turun banyak ini. Ni tempat jalan bawah ni dia berteduh sikit. Depan tu ialah patung Sofia yang dulu Chaplin lah, tengok lah. Sekejap tengok lah. Tak. Itu dulu patung Sofia. Dulu Chaplin, sekarang ni Sofia. Okey, jom. Jalan lagi. Dia, arkitek dia ialah arkitek yang sama buat Masjid Selamani. Oh, dekat Eden ni. Eden ni. Same arkitek. Wah, salji. Snow. Kita dah sampai dah Masjid Bansha ni. Di atas satunya masjid yang masih lagi beroperasi lah di Sofia ni. Di sekeliling ni dikelilingi dengan bangunan-bangunan lama. Nampak tu bawah tu dia ada apa, bangunan lama. Kita nak masuk dalam dia. Solat sunat sekejap. Solat sunat tahiyatul masjid. Tutup ke? Salji dah sangat tebal. Salji turun baik. Takut jalan licin je. Oh, salji dah tebal. Oh, bismillah. Dulu pergi China, pergi Kashmir, pergi Sabah, tak dapat pun snowfall semua ni. Turki pun tak dapat. Fokus cakap ada snowfall semua tapi tak ada. Okay, tapi alhamdulillah hari ni ada snowfall dekat Bulgaria, Sofia. Manora Ipoh. Salju ni. Kita baru keluar daripada Bulgaria, dah masuk Makedonia, dah melepasi dia punya checkpoint. So kita nak ke Skopje, ibu negara Makedonia lah. Dari sini lebih kurang dalam 2 jam lagi nak sampai ke Skopje tu, tempat hotel yang kita duduk lah. Alhamdulillah clear tadi. Urusan di custom, immigration semua settle. Cumanya insurans saja tadi, rupanya insurans yang kita beli tu dah tak cover untuk negara Makedonia. So kena bertambah lagi
euro untuk Makedonia. Jadi itulah, bayar je lah, belilah insurans. Itu je lah kan. Ingatkan yang kita beli insurans sebelum ni dekat Turki tu dia cover Makedonia, rupanya tak cover. Itu saja. Itu yang lambat sikit, tapi tak lama pun, tak sampai pun sejam rasanya. Sejam lah. Ingatkan rasanya kalau masuk pergi Thailand lagi lambat rasanya. Lagi sangkut. Daripada tadi pun border pun tak ramai orang. Alhamdulillah settle. Okay, alhamdulillah selesai Bulgaria. Welcome to Makedonia. Stop je, you wait me kami datang tau. Alright, see you, bye.